Ilmu di zaman Nabi pula bersih. Dia tak pakai kitab. Kitab ni orang tulis. Kitab ni orang tulis tak bersih dah capur dah. Di zaman Nabi, para sahabat, ilmu Islam ni, qala Allah berfirman. Dah? Nak ada komang mana? Hak dak molek kat mana? Qala Allah berfirman. Tu ilmu zaman Nabi. Lepas tu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda. Habis ya. Comel kali ya. Hak kita ni orang tulis pula ni. Qala Allah ada dalam tu, qala Rasulullah ada dalam tu. Tapi tambah hak kita pula. Tambah hak kita hak ulah pula ni. Hak ulah ni nak kena fikir ni, nak kena tapis. Hak Allah tu dah tapis dah. Hak Rasulullah dah tapis dah. Hak kita ulah. Hak ustaz ulah. Hak tok guru ulah. Hak mazhab ulah. Hak tu kena tapis tengok pula. Kadar kemampuan kita lah. Dah bersih habis dah atas dunia ni. Dah bersih masih dah. Tuhan buat nak uji kita. Dah nak bersih, dalam syurga lagi. Dalam syurga lagi. Bersih tak ada dah. Tak ada karuk hari. Sedap. Suka. Orang baik belaka. Kita kata serabut aku ni. Orang kata orang Yahudi jahat. Orang Kristian jahat. Orang Hindu jahat. Tapi orang Islam jahat juga. Kita mari serabut ni. Dah Islam tak pakar. Bukan Islam tak pakar. Kita tak pakar. Orang tu tak pakar. Serabut ustaz